pakai susuk supaya jadi muda sama. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh, dosa. Nak muda sama tak boleh muda sama. Faham? Nah. Jadi kita nak lawan hakikat tak boleh. Nah, kita muda sama ni negeri akhirat. Semua kita muda sama. Hak jenis pakai susuk ni biasanya perempuan ke lelaki? Perempuan ni penyakit dia je. Dia nak orang nampak dia comel. Tu penyakit dia. Nampak? Dia suka sangat orang tengok dia comel. Sebab tu tua dah. 73 kalau makan puluh ni ubuh gicu. Apa atas hidung gicu. Lagi. Lari terus tangan. Tak. Itulah tabiat dia. Tak. Jadi bukan kata marah, tapi jangan sampai benda yang salah pada syarak. Okey? Berhias boleh. Nak nampak comel boleh. Nak bergaya boleh. Tapi faham ayat Quran. Wala tubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Janganlah kamu jadi lawa, jadi comel, jadi segak, jadi manis, jadi apa benda bergaya, melainkan untuk mu tunjuk kepada lakimu di rumah. Itu masalah. Faham? Bila tidak ada tua dalam syurga. Wa kawa'iba taraba. Dalam syurga, isteri-isteri kita umurnya sebaya, comel belaka. Semua bini kita, mak kita, adik perempuan kita, kakak kita, mak dara kita, mak long, mak enggak, mak teh ni 33 umur. Sebaya tu, faham? Atas dunia al-alamu mutaghayyir, dia berubah. Tengok kita baru kahwin. Baru kahwin kita tidur kau ni. Kita umur 24, bini kita 22. Yang I tengok you tengok I. Belaga hidung tidur. Tahu tak? Tapi tengok kita 70, bini kita 69. Laki dia boleh ucing ada kenung. Nampak tak? Dah apa mana dak boleh tengok muka hangpa dak ni macam adudu. Muka jadi petok dah. Nah. Akhirat wa kawa'iba taraba. Perempuan itu umurnya sebaya belaka, tak ada lebih, tak ada kurang, dan lawa belaka. Dah. Dinung. Sabar je lah.